membantu tapi macam tak membantu. Membantu ke tak membantu? Soalan dia. Dalam kes minyak ni lah, pada pandangan aku tidak melihat dari kacamata yang kerajaan dia nak bantu rakyat. Aku melihat subsidi ni dikeluarkan untuk mengasingkan rakyat Malaysia yang layak menerima subsidi dengan yang tidak layak. Bukan untuk membantu menurunkan harga minyak. Aku nampak dari kacamata tu. So, bila dia buat inisiatif ni, sekarang ni kesan dia adalah kita boleh nampak orang yang betul-betul layak mengambil subsidi dengan orang yang tak betul-betul layak memang terus terbahagi. Ada lesen, kena ada lesen, semua ni baru layak. Kalau tak ada memang tak layak. So, adakah dia menyelesaikan masalah yang ada orang seluduk minyak? Of course lah, dia menyelesaikan masalah. Adakah dia membantu rakyat? Aku tak sure intention kerajaan currently untuk membantu rakyat atau untuk menyelesaikan masalah subsidi tu dulu. Cuma aku nampak kerajaan nak selesaikan masalah subsidi. Tapi kita duk marah kerajaan tak turunkan harga membantu rakyat. So terpulang lah. Aku nampak ini inisiatif yang bagus sebab masalah subsidi tu selesai.